Anjing Lut. Anjing kat sini kaki pendek. Dia dah potong suspension dia. Kalau tak sempat nak buat penutup vlog untuk hari keempat. Masing-masing dah berlengai, lapar, apa lagi mandi-mandi semua tidur terus. Sampai hari ni kita sambung hari yang kelima pagi ni 5.45. Tadi pukul 5 semua dah bangun. Kita nak pergi ke satu pulau ni. Apa nama pulau dia? Nusa Penuda 2. Nusa Penuda 2. Kalau baca salah kan? Kalau betul korang kalau salah korang betul kan. Tempat yang paling orang suruh pergi tu kan. Benda tu lah. Nusa Penuda. Apa dia tu? Ji. Oh, yang nak pergi pulau. Kilometer, Nanti berapa kan minit? gambar-gambar yang cantik, video-video yang cantik. Irama kopi dangdut yang ceria. Hari ni kita akan ke Nusa Penuda. Peninda. Penuda. Penuda. Nusa Penuda. Tapi tak expect pula nak kena tunggu dekat sini dulu. So, spek aku hilang. Apa hilang? Spek mata hilang. Aku dah cakap Kedah duduk kawan dengan Yak. Hazel punya beh. Gimana beh? I was going to London, but But- here I am in Bali. In terms of weather, it's not. But In terms of food, Bali was greater. kereta lah. Beli kat apa po? So, semalam macam Tak subuh no? Oh, tu. Baik lah. Saiz M mana ni kan? Saiz M ni. Hello. Oh L. Ha. Langsung ke pelabuhan, boleh berangkat sudah. Okay, let's go. Lautan sekolah. Sekolah. Ada tag lagi tau. Kita nak ke ferry. Bukan ferry ni, naik boat. Naik boat ke naik ferry ni? Terima kasih mas. Yo, makasih sama-sama. Ayo kita hancurkan. Ayo kita naik boat. Selamat mas. Selamat. Bebas. Panas gila, panas. Ni ayam semayang keluar ni. Nak boleh bagi kat orang ni, semayang lebih. Banyak sebenarnya subuh tadi. Zam. Nampak kau tak? Sila aku nak kena pusing lagi. Nampak. Isya masuk. Bisa masuk? Isya masuk. Nak gerak sikit lagi. Dia kumpul beberapa orang je. Lepas tu kita caw. Kalau tak bergerak. Jadi gimbal. Aku nak buka abang kau tunjuk SK penjahat dagang. Dah lama tak buat live stream. Ini ramai peminat-peminat Pipin. Tanya Kak Ros, Pipin sudah masuk sekolah ke belum? Ramai sekali. Bodoh mungkin pipin ni. Air dia cantik weh. Air dia jernih gila weh. Saya tak nampak air macam ni dekat PD. Ya terjun sana. Azalia! Di mana kamu? Di manakah kamu? Jauh aku cari. Azalia, Habis dah pulang ni. Habis dah pulang ni. Habis ada satu. So, kita orang tengah tunggu kita orang punya mana abang. Ini kawan dia. Bilang hai. Say hi. Hai. Jangan sembarang hai ya. Nanti dia angkut pulang. Pergi mana bang? Pergi mana? Pergi Broken. Broken. Broken sama broken. Siapa yang broken? Ada yang putus cinta? Tak, jalannya broken. Jalannya yang broken.
Perjalanan ini mengambil masa 40 menit, okey? Slay. Hai guys, kita orang Macet. oh, masih macet. Aina dalam dunia dia. Kita di bunga mekar. Bunga mekar. Lihat tuh bunga-bunganya mekar semua. Bye. Hai guys, saya pakai topi bos. Nampak selita. Bos cakap gunalah dulu. Kita dah ajar beli putu. Cakap slay. Sangat friendly. Dan kita orang suka. Sangat love. Everywhere sleeping. Bye guys. Tapi belum sampai lagi lah dekat tempat yang kita nak pergi tu. Terusnya atas lagi. Ni baru perkenalan. Perkenalan kepada tempat. Ui, tu lawa tu. Ini orangnya. Ambil gambar sombong. Mesti lah. Nanti tak Saya post memang pun. beli phone untuk datang Bali pun. Uish. Nak balik-balik ke Malaysia beli phone lain lagi. Tak ada. Kemacetan. Kemacetan. Panas bos. Nak diam je. Diam je nak biar keluar. Balik. Hello. Kita balik. Inilah dengan turtlenecknya. Rasa terhubung dengan matahari. Rasa tu. Beli. Sampai di Nusa Penida. Peninda. Nusa Penida. Dah sampai lama dah sebenarnya dari bawah lagi tadi. Tapi sebab masing-masing phone panas apatah lagi. Kamera ni lagi dah panas. So tadi tutup jap. Bagi cool down dulu masing-masing. Tak ada words. No words to say. Dia to be different lah. Dia tu different. Aku nak hiking sekejap lagi. Dia at least. Memang B. Allah lah bare. Panas tapi for the gram. Yes, of course, for the picture. Cakap. Panas tapi for the gram. Bagi phone dekat ni. Bagi phone dekat. You know what? Beli. Tengok ni dahi saya. Tak perlu. For the gram ke bos? Ha? Panas-panas ni for the gram. For the gram panas nak mampus weh. Anjing lurut. Anjing kat sini kaki pendek. Dia dah potong suspension dia. On the move. Kamera pegang kuat tu. Jangan dia shoot kau. Kau pegang. Pegang kuat bodoh. Pegang Sebab kau takut. Aku pegang kau. Nampak kamera. Ini kau depan, ini kau depan. Dah rekod kan ni? Depan. Macam tu. Tak ada makanan. Tak. Ni kamera ni. Kejap lagi dia rekod kita. Ya. Dah ada tim marketing baru. Ada pesanan khidmat masyarakat ke apa ke? Hati-hatilah. Terutama sekali yang pegang kamera ni. Belum kena cekup dengan makhluk kecil. Kau pegang kuat kamera ni. Beratur panjang. Semua sini berata kalau nak ambil Ini semua beratur ni. Semua berat di sini aja. Sini je. Yang mana tu semua? Okey. Ada apa ni kat bawah? Kat sini tak boleh mandi. Kat sini ada ikan Josh. Better PD lah. Tak lawa sini. Better PD. Biasa. Biasa guys.
Tu. Nampak ke tak tahulah. Kelingking Beach. Jap aku pusing kamera ni. Mana apa pun. Kat mana ni? Kat mana? Bukanlah. Baru settle di berfoto-fotoan di Kelingking Beach. Kelingking Beach. Cantik, sangat cantik ya pemandangan pergi ni. masa datang sini? Saya, yang last time saya tak pernah datang sini lagi. Bagaimana? Di Kelingking. Oh, enak banget, keren banget. Enak banget. Kamu keren. makan apa? Keren banget. pasir. Apa? Take fotonya keren banget. Itu fotonya bila di take-nya Hah? apa Dia jadi tu? tek-tek. Apa dia panggil bukan kan? Apa? Pemandangannya. Pemandangannya Keren. sangat keren lah. Sekarang kita mau makan dulu. Dan kita pulang lah. Sebenarnya kita ada Kita terus pulang. satu lagi tempat. Satu lagi tempat, tapi 2 hari yang lepas tempat itu dilanda banjir. Banjir. Jadi tempatnya jelek banget. Jelek sekarang. Tapi jelek lagi yang ini. Hei. Kita makan, pulang, bagi refresh apa semua. Lepas tu petang tu masih nak keluar lah. Free and easy dah. Masing-masing. Di tempat makan si supirnya yang pilih tu redor je lah. Tak ada lah daging ke apa ke. Kalau macam nasi goreng dia, nasi goreng memang sayur. Kalau lauk-lauk lain pun yang berdaging ni ayam lah. Tu je lah. Bagi daging ke apa, semua tak ada. Kau tunggu Mas Adi. Bukan, beli Adi. Beli kalau Adi. Dekat pulau tadi penggunaan bahasa dia Kemas beli. beli. Dia akan guna Beli mas. Beli mas Adi. Mas Adi. Aku campur. Beli Mas Adi punya mas. Hello. Lepas ni kan tau. Balik tidur recharge. Gue kau Relax dulu. sudah enggak ada energi. Relax dulu baru Energi gue sudah habis. petang-petang sedikit nanti kita keluar ya. Nanti jam 6. So hari ni punya tadi kat mana ya? Dah habis main bukit, panjat bukit apa semua, dah ambil gambar. Kita balik dan balik tu buat hal masing-masing kan. Lepas maghrib tu keluar, ni baru balik. Kat sini saja. Selamat malam. Vlog kali ni. Sampai Bye-bye. sini saja. Sampai sini, bye-bye. Sampai esok cakap. Sampai esok, janji. Bye-bye.